Assalamualaikum. Hari ini saya berada di Lepar Batu Lapan, di tanah lot tapak rumah 11,800 lebih kaki persegi corner lot. Okey, ni jalan dia. Kita kampung. Kita kampung dia. Kampung ni tenang ni. Okey, jom kita jalan. Tanah ni bermula daripada sempadan ni. Ada pagar rumah orang ni. Okey. Bawa ke depan. Okey, kita jalan. Corner lot tepi jalan. Dalam tanah ni ada pokok rambutan. Dah berbuah dah tu. Package beli tanah dapat pokok rambutan, pokok durian. Juga ada sebuah rumah. Rumah yang ditinggalkan lah. Kalau rumah ni nak buat renovation balik boleh tambah lagi lah. Baik boleh balik. Touch up, tambah sikit modal lah. 11,000 lebih kaki persegi kan. Besar tu tanah ni corner lot. Dan pokok rambutan yang kedua. Luas kan tanah ni. Saya berjalan lagi. Okey. Ni corner lot dia persimpangan ni. Okey, ni simpang dia. Okey. Ini menghadap depan Ini ke depan Ini keadaan tanah yang nak dijual di Lepar Batu Lapan. Luas tanah ni. Kawasan ni banjir tak, Datuk? Tak banjir Kawasan tiada sejarah banjir Ini kawasan tempat orang banjir kat sini kumpul Ni sempadan dia. Sampai sini. Daripada tiang lampu sana tu. Ini sempadan dia. Terus ke pokok kelapa belakang sana tu. Jauh. Okey, ni rumah yang nak dijual. Tanah tapak rumah yang nak dijual. Okey, yang berminat untuk membeli dan berurusan, sila hubungi di bio saya. Assalamualaikum.